Okey, kita tengok panel solar yang kat kebun Ihsan yang ada saya ambil video hari tu. Dia dah pasang lah dalam 2 minggu lepas rasa. Dia pakai 3 panel. Mungkin panel 600 ke 400 watt. Cuma apa yang saya jangka memang berlaku lah. Sebabnya air tak cukup. Saya jangka dalam 20 ke 40 minit. Tapi dia punya pan ni agak powerful lah tuan-tuan. Dalam 4 ke 7 minit terus kering. Telaga dalam 3 keret ke 4 keret macam tu. 2, 3, 4 keret lah macam tu. Yang ada air penuh. Keret telaga. Dia cakap 4 ke 7 minit lah. Kita ambil 10 minit. Lepas tu solusi sekarang memang kena gali kolam lah tuan-tuan kat sini. Cuma saya suruh dia gali kolam yang luas lah sikit. Mungkin dalam 10 kali 15 kaki. 10 kaki kali 15 kaki. Dalam tu 4 ke 5 kaki lah. Sebab kalau yang tu mungkin kita boleh buat band air lah. Untuk simpan dalam. Dengan kapasiti pan tu mungkin 4 ke 5 kali ganda macam tu. Bagi siapa yang tak biasa guna pan solar boleh ambil lah. Ni case study ni tuan-tuan. Dia gali kolam kat situ. Lepas tu ada anak air. Saya suruh dia tambak lah macam buat ban masukkan ke dalam kolam. Sekarang duk fikirlah nak sewa case ke nak sewa excavator. Sebab dia tanya excavator yang kat rumah saya kebetulan yang adik tu buat kerja tempat jauh. Jadi kalau sewa case pun tak ada masalah rasa. Backhoe kita panggil case yang kat sini. Okeylah Ni salah satu case study lah tuan-tuan. Saya cuba ambil video ni sampai 3 minit sebab nak letak dalam YouTube supaya tak naik di short punya video. Ni kita turunlah sikit panel. Tapi tak boleh tunjuk apa sebab dia tak kunci. Ada grey boleh tunjuk lah. Dia ada call saya hari tu. Bagi tahu. Ni. Itu dia punya controller, tuan-tuan. Controller. Yang ni dia beli dengan Abang Mak, tukang mak dekat KB ni. Mujur kita orang kat KB ni senang Ada Abang Mak bagi buat ni. Ni punya telaga. Hari tu dia cakap dalam 5 keret 6 keret. Tu ada macam DB lah, protection kat situ. Okay. Ni panel. Panel ni yang adik ipar dia pasang. Adik ipar dia kerja ni. Memang laju air pipe seci ni. Memang laju panel solar. Sebab saya tengok dia punya spek pun. Dia tunjuk kat saya hari tu dalam 150 meter rasa dia punya head. Ni kita boleh tengok lah tuan-tuan kat sini. Ni. Dia punya power 1500 watt. RPM dia 400. M dia perlu makan 8 ampere lah. Tu head dia tuan-tuan. Head dia dalam 150 meter. Lepas tu dia punya maksimum boleh sedut 3.5 meter padu per hour. Mana 3,500 liter lah per hour kalau kita tukar ke ni ke liter per hour. DC solar pan 3SG G5 150, 120, 1500. Dia ada lah punya kod. Mungkin yang orang yang jual ni lebih tahu. Kusmak ni agak awal saya tengok banyak panel lah gitu. Dulu masa saya
duduk jual panel solar lah. Sebab saya terlibat secara tak langsung tuan-tuan dengan panel solar ni. Dah ada sub maximum pan solar DC ni. Tapi agak mahal lah bila saya tanya supplier. Yang hari tu pun dah cecah hampir 7-8 ribu. Memang orang kampung tak mampu nak beli lah. Sekarang dah bawa macam panel ni dalam 1,700 tak silap saya tuan-tuan. 1,700 dah dapat. Okey lah. Nanti saya letak video ni dekat saya punya channel. Boleh dengar lah saya borak apa. Ambil yang itu. Jadi 2 kali kerja lah. Mungkin saya kena datang pula lepas ni. Tunjuk dekat Isyam macam mana nak set up kolan lah. Sebab saya sekarang banyak terlibat dengan sistem piping, sistem sariran untuk durian lah tuan-tuan. Cuma banyak saya tak expose lah dekat saya punya channel. Mungkin sampai masa saya akan tunjuk. Okay, alright.